سلام على المصطفى رسول الإمام. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Muhammad Yusof. Saya dari Cyberjaya. Saya adalah salah seorang daripada peserta Sirah Nabawiyah. Habibul Ilah. Saya join kelas ni telah hampir 2 bulan dan alhamdulillah kelas ni sangat memberikan manfaat kepada saya. Tujuan saya masuk kelas ni sebab saya nak kenal cara Rasulullah mengatur keluarganya dan cara Rasulullah berakhlak dengan ahli keluarganya. Sebab saya seorang ibu, saya perlukan ilmu yang boleh saya manfaatkan daripada kelas ni dari segi macam mana saya nak mengatur hidup saya, macam mana saya nak mengatur kehidupan saya bersama dengan suami dan bersama dengan anak-anak dan ibu bapa saya lah. Cara penyampaian Ustazah Yusra sangat-sangat menarik dan Ustazah selalu selang-selikan dengan ayat-ayat Al-Quran, apa ibrah yang boleh kita dapat daripada buku Hazza Muhammad, dan juga Ustazah selalu kaitkan dengan pesan daripada Al-Quran itu sendiri. Saya menyuruh kepada semua muslimat di luar sana supaya menyertai kelas Sirah Nabawiyah ini yang sangat bagus, sebab dengan ilmu yang kita dapat daripada kelas ni, kita dapat mengenal cara Rasulullah mengatur kehidupannya dan bagaimana kita wajib berakhlak dengan cara Rasulullah dan juga akhlak-akhlak isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. الرسول اكتفى أمتي قالها المصطفى يومها كل عبد بالرسول